Ada orang Salafi di tempat kita ni dan juga di Malaysia berhujah kalau tak say Wahabi, kalaulah Wahabi itu sesat dan mengkafirkan orang Islam betul, apa kita buat haji? Haji itu ada dalam negara Wahabi, imam di Mekah dan di Madinah pun Wahabi juga. Assalamualaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang budiman sekalian. Ini adalah merupakan salah satu daripada perkara yang ramai orang keliru, tak faham berkenaan dengan kedudukan kerajaan Saudi learning dengan kedudukan Wahabi. Adik kakak semua. Kerajaan Saudi sebenarnya bukan Wahabi, tetapi ia bekerjasama sahaja dengan puak Wahabi untuk mendirikan negara dengan memberi sedikit kuasa dalam bidang agama dan pendidikan kepada mereka. Namun kuasa terbatas yang diberi kepada puak Wahabi itu juga pasti tidak bercanggah dengan dasar kerajaan Saudi. Pada itu, puak Wahabi sendiri ada dasar yang dipegang oleh mereka sebagai tiang seri akidah berdasarkan kepada ayat Quran surah An-Nisa ayat 59 serta hadis Bukhari, hadis Muslim dan hadis imam yang lain yang dihurai secara ijtihad supaya cocok dan sesuai dengan dasar kerajaan Saudi bahawa wajib taat kepada pemerintah selagi mana pemerintah itu tidak menyuruh melakukan perkara yang dianggap bermaksiat kepada Allah, walaupun pemerintah itu jahat dan zalim. Lama kelamaan masa berlalu, keadaan berubah, dunia bertambah maju dari abad 18 hingga ke abad 20 selepas tertubuhnya kerajaan Arab Saudi ketiga pada zaman Raja Abdul Aziz bin Saud. Kuasa puak Wahabi boleh dikatakan dikikis, dibuai. Walaupun ada perjanjian awal dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab bahagi kuasa, tapi apabila sampai kepada zaman Raja Abdul Aziz bin Saud pada awal abad 20 lalu, kuasa puak Wahabi semakin sedikit, semakin berkurang. Ini berpunca daripada konflik ataupun perbalahan di antara kerajaan Saudi dengan puak pelampau Wahabi yang dipanggil Al-Ikhwan. Al-Ikhwan ni menolak sepadan kerajaan Saudi yang ada sekarang ni yang ditentu oleh penjajah khususnya Inggeris. Mereka nak supaya memperluaskan sepadan lagi, pergi ke Syam, pergi ke Iraq dan seluruh tempat. Nak perluaskan kawasan supaya jadi negara Islam semua. Ikhwan ni kata tak boleh, ni adalah ciptaan penjajah. Kita tak boleh berhenti sekat ni. Kita kena serai banyak lagi. Mengambil wilayah-wilayah banyak lagi. Tidak terbatas. Supaya jadi sebuah negara Islam yang besar. Supaya dengan Uthmaniyah. Banyaklah perkara-perkara Wahabi melampau ni tidak setuju. Termasuklah mengguna peralatan moden. Termasuk peralatan perang, kenderaan kereta, telegraf dan macam-macam lagi deh. Ini menyebabkan Raja Abdul Aziz kena perang dengan mereka ni. Perang antara Raja Abdul Aziz bin Saud dengan puak Ikhwan berlaku yang terakhir sekali yang memberi perubahan besar kepada aliran puak Wahabi ini yang berlaku di tempat nama Subula pada tahun 1929 di mana puak Ikhwan ni Allah sehingga dapat menghapuskan mereka ini ataupun yang lebih tepat dapat mengalahkan mereka ini. Ramai dibunuh dan ada yang ditangkap, ada yang dibasuh otak ambil mereka yang berubah giltak dalam kumpulan Wahabi yang sederhana, yang tidak kafir orang, yang tidak menentang kemajuan, yang tidak menentang
pembangunan seperti yang ada learning. Apa yang saya boleh rumus buat kesimpulan di sini, Wahabi learning yang rasmi dalam kajian learning yang ada kuasa sikit-sikit tu adalah bukan lagi Wahabi yang mengkafirkan orang Islam. Mereka ni tidak lagi mengguna manhaj pendekatan cara mengkafirkan orang Islam seperti dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab, seperti dengan Fok Al-Ikhwan. Sudah. Lepas tu mari pula pada zaman learning, zaman Raja Salman bin Abdul Aziz telah buat banyak perubahan lagi. Dikurangkan banyak kuasa agama Wahabi yang sederhana ni. Ini termasuklah mengurangkan kuasa Hay'ah Amar bin Ma'ruf pada tahun 2016. Mana tak boleh takak orang, tak boleh igat orang seperti dulu, dah. Begitu juga soal kebebasan wanita diperluaskan. Kalau pada zaman dulu orang Tino tak boleh bawa kereta, mari pada zaman Raja Abdullah, bukan Raja ni saja, sejak Raja Abdullah lagi boleh dibawa kereta. Dulu tak boleh. Dulu diharamkan wanita tak boleh bawa kereta. Law ni dibenarkan boleh kerja seperti orang lelaki, boleh hadir dalam majlis-majlis seperti orang lelaki juga. Ini adalah perubahan yang berlaku di Saudi learning. Akhir-akhir ning bidai kuasa Fok Wahabi sederhana ning pun nampak semakin sikit semakin lemah disebabkan putera mahkota iaitu Muhammad bin Salman nak jadikan Saudi sebagai sebuah negara maju, lebih maju daripada negara barat lagi pada tahun 2030. Dengan tu diberi kuasa politik lebih tinggi daripada kuasa agama golongan ulama Wahabi yang sederhana ni. Oleh demikian kita pergi haji dan semaya dengan imam Wahabi yang sudah sederhana tidaklah jadi masalah sebab kajian Saudi bukanlah Wahabi sebenarnya, dan golongan Wahabi yang ada dalam kajian Saudi itu sendiri sudah dikurangkan, dibataskan kuasa mereka ke tahap yang paling rendah. Serta mereka pula telah menjadi Wahabi yang sederhana, tidak mengkafirkan orang Islam lagi. Sekali saja video saya pada kali ini, dan kita berjumpa lagi dalam video akan datang insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.